Gam back cover phone pakai Relife T7000. Boleh guna juga untuk seramik, stone, bamboo, wood, leather, PVC, ABS, nylon dan sebagainya. Surface curing time 6 minit. Completely curing time 24 jam. Storage dalam suhu 10 hingga 30 degree Celsius. Elakkan terkena mata. Kalau kena mata, basuh dengan air yang banyak. Simpan di tempat yang teduh. Elakkan daripada direct cahaya, kerana ini akan menyebabkan gam jadi keras. Dan masa tutup gam tu, tutup rapat-rapat. Jangan bagi ada udara masuk. Dan simpan di tempat yang teduh. B7000 warna transparent, T7000 warna hitam. Sebelum gam, power off phone dulu. Power off phone dulu. Letak gam kat sekeliling bingkai. Okey, dah letak gam kat hitam sekeliling. Letak gam. Okey, kemudian tekak ni. Okey, kemudian letak getah. Okey, biar 24 jam. Okey, biar 24 jam. Surface curing time 6 minit. So, dalam masa 6 minit tu, jangan main phone heavy lah. Nanti dia panas, gam dia takkan melekat kuat. Dalam 6 minit tu, diamkan phone. Kemudian untuk light use, boleh lah. Kalau main game heavy, elakkan. Untuk elakkan gam dia nanti cair balik sebab tak cukup curing time. Surface curing time 6 minit, diamkan. Kemudian untuk betul-betul kering, completely curing time 24 jam. Okay, ni dah 24 jam, kita boleh buka. Okay, ni hasil dia. Okay, nampak tu. Okay, untuk T7000 kalau hitam, dia punya gam dia. Kalau B7000, color Lucina, transparent. Okay, kalau ada sikit-sikit ni, gosok-gosokkan tangan je, dia keluar. Okay, cuba on phone. Okay, on phone boleh. Spin after restart. Button sound. Okay, button sound okay. Okay, button Bixby okay. Button power pun okay. Okay, ni gam dia kalau hitam. Kalau ada lebihan tu, gosok-gosokkan tangan je, nanti dia keluar. Okay.